Selamat datang ke video pengenalan Persatuan Strok Negeri Kelantan atau PESONA. Kami di sini untuk menyokong pesakit strok, penjaga dan komuniti dengan prihatin, sokongan dan harapan. Video ini merangkumi pengenalan, aktiviti dan program PESONA, kelebihan menjadi ahli dan cara untuk menyertai kami. Kami ingin membina komuniti yang lebih sehat dan berdaya tahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. PESONA ditubuhkan untuk menjadi platform sokongan. Kami percaya setiap pesakit strok berhak mendapat peluang kedua melalui sokongan emosi, pendidikan kesihatan dan pemulihan. Kami berharap video ini akan memperkenalkan PESONA kepada lebih ramai orang. PESONA adalah organisasi komuniti yang fokus kepada sokongan pesakit strok, pendidikan kesihatan, rehabilitasi, sokongan penjaga dan program komuniti. Kami berperanan sebagai jambatan untuk mewujudkan komuniti yang prihatin terhadap strok. Ini adalah ahli jawatan kuasa PESONA, terdiri daripada pelbagai jawatan yang berdedikasi untuk menyokong pesakit strok dan komuniti. Bersama, kami membina harapan dan menyokong pemulihan. Strok berlaku apabila aliran darah ke otak terganggu menyebabkan kerosakan sel otak. Tanda-tanda strok termasuk muka sengit, lemah sebelah badan, percakapan tidak jelas, sukar berjalan, dan penglihatan terganggu. Rawatan awal sangat penting untuk pemulihan. Ramai pesakit strok menghadapi cabaran seperti kesukaran pemulihan, tekanan emosi, kurang sokongan sosial, dan kurang pengetahuan. PESONA ditubuhkan untuk membantu mengurangkan cabaran ini melalui pendekatan komuniti yang menyeluruh dan prihatin. Visi PESONA adalah menjadi organisasi komuniti utama dalam menyokong pesakit strok dan meningkatkan kesedaran. Misi kami termasuk memberi sokongan kepada pesakit, meningkatkan kesedaran tentang strok, menjalankan aktiviti rehabilitasi dan pendidikan, serta membina komuniti yang prihatin. Objektif PESONA adalah membantu pesakit strok kembali berdikari, menyediakan platform sokongan komuniti, menjalankan aktiviti kesedaran kesihatan, menggalakkan gaya HIDUP sihat, membantu penjaga dan menghubungkan pesakit dengan sumber bantuan dan rehabilitasi. Program PESONA merangkumi pendidikan kesihatan, aktiviti rehabilitasi, sokongan emosi dan motivasi, program komuniti, serta jaringan sokongan. Aktiviti ini bertujuan membantu proses pemulihan dan membina semangat serta keyakinan diri. Dengan menjadi ahli PESONA, anda mendapat sokongan komuniti, menyertai program kesihatan dan rehabilitasi, berkongsi pengalaman, menambah ilmu berkaitan strok, dan peluang menyertai aktiviti sukarelawan. Bersama PESONA, kita lebih kuat, lebih prihatin, dan lebih bermakna. PESONA terbuka kepada pesakit strok, bekas pesakit strok, penjaga pesakit, ahli keluarga, sukarelawan, petugas kesihatan, dan masyarakat UMUM yang ingin menyokong perjuangan komuniti strok. Kami berkongsi kisah inspirasi daripada ahli PESONA yang mendapat semangat baru dan motivasi untuk pulih. Penjaga pesakit turut mendapat manfaat dalam memahami penjagaan pesakit strok dengan lebih baik. Kisah ini mendorong kami untuk terus berkhidmat. Langkah untuk menjadi ahli PESONA adalah mudah. Hubungi wakil PESONA, lengkapkan borang pendaftaran dan sertai program serta aktiviti komuniti. Mari bersama membantu komuniti strok di Kelantan. Harapan PESONA untuk masa hadapan adalah membantu lebih ramai pesakit strok, meningkatkan kesedaran masyarakat, memperluaskan program rehabilitasi dan membina lebih banyak jaringan sokongan komuniti. Kami ingin menjadi pusat rujukan komuniti strok di negeri Kelantan. Dengan sokongan masyarakat, setiap pesakit strok mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkualiti. Untuk mendaftar sebagai ahli atau mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi Puan Yati atau Puan Zaihan. Anda juga boleh mengimbas kod QR yang disediakan. Bersama kita membina harapan dan memulihkan kehidupan.